Aku memang tak sangka yang Bandung ada view secantik ni. Subhanallah, dengan kabus-kabus yang menutupi hutan, view daripada ketinggian gunung berapi 2300 meter. Memang satu pemandangan yang menakjubkan dan hebat. Hari ni aku akan start daripada Orchid Forest dulu. Lepas tu esok baru aku naik ke Kawah Putih CWD, kawasan gunung berapi. Dan ada satu lagi tempat ladang teh yang menarik kita orang singgah. Nah, kita dekat Orchid Forest Cikole. Ni apa ni? Brownies. Brownies ice cream. Ini dia punya tea. Sampai rasa apa tau? Nampak pemandangan belakang ni. Cantik dia, nampak kabur. Ada bunga-bunga kat sini. Dia suasana tu yang buat best. Lampu tak buka lampu ke malam buka lampu tu. Gratis ni apa ke? Taksi ni sejuk kat sini. Dia macam Cameron lah macam tu. Waktu petang kan kabur, sebenarnya nampak kabur-kabur semua kat sini. Atas ni kabur. Ni boleh Ganti terus je. Kata tak nak kita sesak je. Kau nak pergi situ boleh tak? Ini dia macam tu aja, tengok hijau. Macam mana tadi? Wah, terennya. Wih. Uish. Dah. Okey. ketinggian dekat sini 1400 meter. Okey, ini perjalanan kita orang ke Gunung Berapi Kawah Putih CWD. Kita orang bertolak daripada hotel seawal 3 pagi. Perjalanan drive tu ambil masa dalam 1 jam jugalah nak sampai. Rapat dia bawa. Sini dia bawa rapat-rapat dia biasa. Dia dah boleh agak. Okay, ni tempat dia. Pintu masuk dia sini. Sejuk.
Ketinggian kita 2,200 meter. Ni safety. Ada dua jalan, satu sini. Sini, kita naik yang sini. Track dia so far ada tangga. Tu ada lampu kat. Aku standby je helm. Tapi boleh tahan mancak dia. Bintang. Ni nak menuju puncak ni. Kita pergi akan duduk di tepi-tepi macam ni lah sama. Sebab mereka ada yang sudah menginap dekat bawah tadi, ada parking tadi. Oh. Dia sudah naik awal lah. Kabur squat ni. Tu kita orang tak nampak lagi. View dia tak nampak. Semoga ada keajaiban. Patutnya apa tu time sekarang ni boleh dah nampak dah. Nampak view kan. Tapi dia kabur squat. Nampak, boleh nampak kan dia. Nampak tak nampak apa kat depan tu. Oh. Tak nampak apa. Patutnya boleh nampak daripada sini dah. Saya bagi setengah saja lah. So tengok macam ni. Roti dapat minta. Roti dapat minta. Hai. Saya di dalam hutan Indonesia. Tinggi berapa sekarang? 2,300 meter. 2,300 meter dari paras laut. Tu dia. Sini berangin ni. Tadi 14, atas ni rasa lagi ni. Kita dah sampai puncak jalan jap. Kabur squat lagi ni. Dia sikit-sikit sini pun ada bau dia punya apa, sulfur tu. Bila angin tu tolak ada bau sikit. Wah. Tu bos itu di sini. Kuat lah bau dia. Sulfur dia bau kuat. Sulfur ada kat sini bau kuat. View tadi tutup pun kuat pun.
Dia sebenarnya kawah tu kan, boleh nampak depan tu. Tapi sebab kabur squad kan. Matahari dia mula nampak sikit dah. Dia tolak kabur-kabur semua angin. Oh, lah. Uish. Nampak? Dia dah nampak. Ini ya? Ni belum rapi ya. Oh. Ni dah nampak. Dah mula nampak. Dia tak edit. Uish, cantik lah. Nampak kawah dia. Ada Ya, ada. Besar pun. Dia stand dia. Ada. Ada. Stand dia. Dah nampak ni. Keren banget tu itunya tu sumbernya tu. Tengok tu apa sok. Oh, itu yang sulfur tu keluar dari situ. Tapi tak edit. Mungkin dia sejuk kau tak tahu lah. Dia sejuk. Mungkin sulfur tu keluar dari situ kan. Bau-bau tu. Ya, Ataupun dia tak edit. ataupun daripada air ni kot. Yalah tapi tu cerita dia tak aktif lah macam mana tu. Wish. Itulah, tapi yang hairannya sebab dia dah tak aktif kan. Tapi bau dia kuat dia. Mungkin orang yang belajar benda ni boleh explain sikit. Nanti baru kita rasa kat ChatGPT. Itulah. Boleh kaji-kaji. Tengok dia ni balik. Ni kejap-kejap. Bila pause dah jam ni? Belum. Dia tak kisah kan, biar lama. Gue nak rekod ketinggian ni. Nampak? Ketinggian kita sekarang 2,300 meter paras laut. Alamak, tutup balik. Yelah, tu cakap. Jadi kalau macam tadi tu kita terus selfie ke? Dia dah nampak balik. Dia matahari dah keluar tu. Tapi tunggu angin tolak sikit ni. Nampak lah matahari ni. Kabus kuat sikit lah hari ni. Cantik lah jangan tengok. Macam oh, kita dapat awang kapet. Saya nak pakai tripod tu tak? Cantik lah. Nampak? Awang kapet. Wah, dia nampak macam hutan tu terbuka. Wah, macam Tengok sini. Wah. wah, terang lah. Dia nampak macam ni.
Kabus ni dibuka tu kan nampak hutan lah. Videoin. Sapi ada foto. Situ dia ya. Cantik lah tu. Oh, view dia. Tengok view dia. Volcano, buat. Lepas turun pada gunung berapi tu, ni tempat ni lah. Boleh beli oleh-oleh kan kat sini. Kalau ikut kata supir di sini kan, yang bawa kita orang ni, barang-barang ni semua tak ada dekat bawah. Dia memang ada dekat sini je. Banyak krepek lah sini. Krepek, kalau strawberry boleh dapat kat sini juga. Kuih-kuih, sini lah. Sepanjang jalan dekat sini, kita orang dihidangkan dengan keindahan ladang teh. Walaupun dah tengah hari kan, tapi cuaca je masih lagi rasa sejuk. Dekat sini pun jadi macam benda biasa lah kalau orang yang berhenti dan ambil gambar dekat ladang teh ni. Bagi penduduk sekitar sini, ladang teh ni punca utama pendapatan diorang lah. Kita kat mana sekarang? Ringganis. Dia ladang teh kat sini. Ada banyak terima kasih. Wah. Kau pakai? Apa yang sini kak? View dia cantik Ringgani, jabatan terpanjang di Asia Tenggara. Ya. Dia jalan, kalau jalan jambatan dia ni dia goyang-goyang sikit Tengok view cantik betul lah. Wah, bawah ni tinggi kan. Ni air panas tau ni. Nampak ni. Air waterfall air panas. Tapi pokok tu boleh subur kan? Tanah dia.
Dia punya tanah ni, tengok pokok dia jenis lain tau. Cantik pokok dia. Tak tahu lah, mungkin tak kot sebab tanah dia panas mungkin. Mungkin lah. Tengok pokok dia. Unik eh. Wah, lain macam eh. Terima kasih. Berdua sekali satu-satu. Berdua. Tak kisah. Okey je. Kalau berdua boleh? Boleh. Berdua, kita cuti berdua boleh. Oh, kita nak kena naik ni eh. Ni apa nama eh? Keranjang. Keranjang Sultan. Wah. Ni badan besar. Wah, wah. Ya. Ya langsung. Okey, pegang dulu dan kedua. Wah. Oh. Oh. Okey, okey. Ni depan ni cantik. Woi, tingginya. Lain macam. Lain macam tinggi dia. Oh, kat bawah ni. Cantik lah, cantik view dia tu, tengok. Tu dia. Balik lah. Apa record lagi? Oh, boleh macam tu. Okey, okey. Boleh, boleh. Okey, pegang dulu lagi. Dan kedua. Oh. Lain macam. Ya. Wah. Tengok view dia. Cantik view dia. Tengok bawah ni. Tingginya. Tingginya. Kau tak view situ. Memang satu pengalaman yang best eh. Orang yang sukakan nature, aku suggest sini. Lepas kita naik Keranjang Sultan, kita sampai sini, melawat ladang teh kat sini, dapat teh free. Sampai tengok ladang teh. Memang nikmat. So kita minum dulu. Bismillah. Teh dia rasa fresh lah. Nama kat sini dia TO kan. Kita panggil TO kan. Sini dia panggil teh manis. Sejuk lah kat sini. Kena air panas-panas. Terbaik. Tahu bulat skala. Tempat dia dekat Bukit Senyum tempat makan dia, tempat dia macam tempat tradisional tu kan. Kita orang lagi prefer duduk bersila sebab dia lebih santai tau, dia lebih macam Melayu. tu kayu dia sejuk. Kayu dia sejuk ni sebab ni still kawasan yang
Dia macam mana, kalau kat tempat kita tu macam kita panggil Cameron lah. Macam Cameron Highland. Sejuk. So bila duduk kat kayu-kayu macam ni, dia lagi sedap lah rasa. Banyak menu tu. Saya nak sup iga. Sup iga Saya suka betul. Akhirnya lepas 3 hari kat sini baru kita jumpa teh tarik Indonesia. So kita nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedapnya. Lain lah rasa dia. Sedap. Oh, serius tak terkata. warna dia lain. Teh tarik paling sedap. Teh tarik paling sedap pernah minum. Serius. Alamak, kalau teringin nak kena datang sini lah. Rasa dia macam mana? Rasa dia berlemak. Berlemak and teh dia rasa lain. Teh dia rasanya teh kat sini. Memang lain. Berasap lagi. Teh panasnya cakap. Teh panasnya sedap ya? Kenapa? Teh panasnya sedap banget. Iya. Terima kasih. Dua gandul dia. Ikan tepi siap. Sejuk lah duduk lama sini. Sebab kena pakai jaket. Makanan simple tau, tapi sedap. Diorang sini kebanyakannya suka, kalau goreng tu, dia memang style orang goreng tu, diorang garingkan terus. Sedap, sedap. So bila goreng tu, dengan tulang-tulang ni kita makan macam keropok. Nampak tak? Tulang rusuk dia banyak gila. Nampak ni. Okey, kita rasa sup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Sedapnya. Pas, harus makan sekarang. Tak. Aduh, gede-gede ya, gede-gede. Okay guys, aku dah di penghujung video. Jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah jumpa di next trip. Assalamualaikum.